Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Mihdi bin Muhammad Masyuri daripada kelas BA 2744L, dan interview ini adalah untuk tugasan individu OPM 556. Saya telah memilih topik interaksi perkhidmatan ataupun service encounter, iaitu saat-saat interaksi antara pelanggan dan menyediakan perkhidmatan. Bagi memahami topik ini dengan lebih mendalam, saya memilih untuk fokus kepada proses pengurusan permohonan college di unit college UiTM Casuarina Angsana, sebuah unit yang bertanggungjawab secara langsung dalam menguruskan permohonan penempatan belajar. Hari ini saya akan menemu Puan Sabaria. Ya, saya. Okay, so soalan saya yang pertama, boleh tak Puan perkenalkan secara ringkas fungsi unit college UiTM dan bagaimana ia menguruskan permohonan pelajar? Untuk fungsi unit college UiTM ni, dia lebih kepada menyediakan kemudahan dan penempatan yang kondusif kepada pelajar-pelajar di UiTM. Lebih kepada pengurusan permohonan college tu, kita menggunakan sistem digital yang digunakan pakai oleh seluruh UiTM yang telah dibuat oleh unit digital lah. Kita panggil sistem e-college. Semua permohonan college pelajar diproses melalui sistem tu. Terusnya saya nak tanya, bagaimana kebiasaannya pelajar berinteraksi dengan pihak Puan semasa permohonan ataupun semasa rayuan? Cara talian telefon pun ada. Kalau pelajar yang bermasalah tidak dapat membuat permohonan secara online, kita minta buat surat. So saya akan menjawab kepada email lah. Selalu pelajar akan email pada saya secara personal. So saya akan menjawab kepada persoalan pelajar yang ada buat aduan di situ. Buat surat dah hantar ke pejabat kolej untuk kita proses secara manual. Saya akan bertanya soalan yang ketiga, iaitu apakah pendekatan ataupun strategi yang digunakan oleh staf Puan bagi memastikan pelajar dilayani dengan baik dan mendapatkan maklumat yang jelas? Okey. Untuk saluran maklumat kepada pelajar ni, semua staf unit kemudahan kolej memang dihantar ke kursus pengurusan kaunter berkesan. Kita akan hantar kursus penyelia berkesan. Kita akan hantar ke kursus komunikasi berkesan. Sebagaimana seorang pelajar yang datang berurusan lah. Kalau pelajar tu datang berurusan secara mesra lah staf saya. Kalau datang dengan kurang ajar tu, saya pun minta maaf lah. Kadang-kadang staf pun ada juga masa dia, kita pun ada perasaan. Ada perasaan. So selalunya kalau pelajar yang datang berurusan dengan cara baik tu, dengan baik juga staf saya akan menjawab. Soalan yang keempat, iaitu apakah cabaran utama yang biasa dihadapi ketika waktu peak hour ataupun waktu sibuk, seperti waktu permohonan awal semester ataupun sesi rayuan? Okey, cabaran pertama lah. Dia permohonan pertama tak ada cabaran. Selepas keputusan keluar, baru cabaran tu bermula. Cabaran yang pertama lah, pelajar akan mohon rayuan. Dan di situ cabaran pertama kita adalah daripada parent. Sebab pelajar dia tak hubungi sendiri kita menceritakan apa masalah, sebab dia tahu dia ada silap di situ. So dia merayu melalui mak ayah. So bila kita maklumkan kepada parent, kata anak puan tak pergi aktiviti ada 2 sahaja. Tak, anak saya pergi aktiviti. Macam mana kita nak bukti? Kita kena buka sistem e-merit itulah untuk pembuktian, kata anak puan hanya ada 2 sahaja. Sebabkan e-merit itulah yang buat anak puan gagal. Cabaran kedua, pelajar kata dia buat permohonan secara online, tapi hakikat sebenar bila kita nak key in tu offer kemudahan kolej, nanti akan naik pop up dekat sistem yang dah dibuat tu, pelajar ini tidak membuat permohonan secara online. Cabaran yang ketiga, merit lah. Alright, so kita akan soalan yang kelima. Apakah
adakah unit ini menggunakan SOP ataupun sistem digital bagi membantu kelancaran perkhidmatan dan mengurangkan masa menunggu? Melalui kita ada sistem lah yang diguna pakai oleh seluruh sistem UiTM, iaitu sistem e-college. TNC HCP akan keluar perkeliling dan di situ disertakan SOP sekali. Sekarang ni cuma bawa slip pradaftar, datang kaunter, ambil kunci, scan apa untuk blok punya, dah siap permohonan dalam masa 2 minit. Nombor 6 ni, adakah sebarang penambahbaikan terkini yang telah dilaksanakan seperti latihan staff, sistem automasi dan maklum balas belajar? Bagi penambahbaikan yang terkini, kita cuba berbincang apa nak upgrade sistem e-merit. Sebab kata sebelum ni sistem e-merit tu ada kebocoran. Soalan terakhir, soalan nombor 7, itu pada pandangan Puan, mengapakah penting untuk memastikan interaksi perkhidmatan yang positif dalam operasi unit college UiTM? Sebab kita kalau tanya saya lah, mengapa pentingnya untuk memastikan pertemuan interaksi perkhidmatan yang positif ni, supaya kita dapat menyediakan perkhidmatan yang lebih berkesan lah kepada pelajar, kepada orang luar yang datang berurusan, kepada staff, supaya info yang disampaikan tu, maklumat yang kita sampaikan tu tepat. Tiada pencanggahan maklumat di situ. So semua pegawai-pegawai yang ada di unit college, sebelum bermula setiap semester memang akan dibuat mesyuarat dan dipanggil mesyuarat untuk diberi info-info yang terkini. So semua pejabat-pejabat college, sama ada staf atasan ke bawahan ke, kita akan salurkan maklumat supaya jawab soalan macam ni. So dia akan sekata, takkan ada redundant punya info. Tak ada kata oh ni jawab A, oh ni jawab B, tak ada. So kita tak nak ada pencanggahan maklumat di situ. So kita memang ada taklimat lah untuk kepada semua staf, supaya tidak ada pencanggahan maklumat. So terima kasihlah kepada saudara Muhammad Amir Hadi sebab sudi datang ke pejabat Kolej Angsana Casuarina untuk mencari maklumat yang betul lah. So di sini saya selaku pegawai eksekutif kanan untuk Kolej Angsana dan Casuarina mengucapkan terima kasih lah atas kerjasama yang diberikan.